Kadang-kadang makanan yang kita makan hari-hari boleh bertukar jadi tragedi. Hari ini kita nak cerita pasal satu kes lama yang pernah menggemparkan Malaysia, iaitu tragedi telur ikan kurau yang meragut nyawa 5 beradik pada tahun 1974. Menurut laporan lama akhbar, kejadian ni berlaku dekat Melaka sekitar tahun 1974. Semuanya bermula selepas sebuah keluarga dipercayai menjamu selera menggunakan telur ikan kurau yang dimasak sebagai hidangan. Pada mulanya tak ada apa-apa yang pelik. Tapi beberapa jam lepas makan, anak-anak dalam keluarga tersebut mula mengalami simptom serius seperti muntah, sakit perut, cirit birit dan badan jadi lemah. Keadaan mereka makin kritikal dari semasa ke semasa. Mangsa kemudian dibawa ke hospital untuk rawatan kecemasan. Namun malangnya, 5 orang adik-beradik dilaporkan meninggal dunia akibat keracunan tersebut. Mangsa yang terkorban ialah Nur Aini binti Kasim, 11 tahun. Muhammad Syukur bin Kasim, 8 tahun. Rohana binti Kasim, 6 tahun. Hijrah binti Kasim, 4 tahun setengah. Dan Norashikin binti Kasim, 3 tahun. Tragedi ini mengejutkan ramai orang sebab kejadian berpunca daripada makanan yang dianggap biasa oleh masyarakat ketika tu. Kes ni terus jadi perhatian seluruh negara. Ramai orang mula takut untuk makan telur ikan kurau selepas tragedi tersebut. Akhbar-akhbar lama turut melaporkan bahawa beberapa lagi ahli keluarga terpaksa dirawat di hospital akibat simptom keracunan. Sampai hari ini, kisah ni masih dianggap antara tragedi keracunan makanan paling menyayat hati dalam sejarah Malaysia. Menurut pakar, sesetengah telur ikan boleh mengandungi toksin yang berbahaya kepada manusia. Kalau dimakan dalam jumlah tertentu atau tidak diproses dengan betul, ia boleh menyebabkan keracunan serius. Disebabkan tragedi ini juga, ramai mula sedar bahawa bukan semua makanan laut selamat dimakan tanpa pengetahuan yang betul. Kisah ni bukan sekadar cerita lama, tapi satu pengajaran besar tentang keselamatan makanan dan pentingnya ilmu sebelum makan sesuatu yang jarang dimakan. Semoga roh semua mangsa ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Kalau korang nak lagi video kisah tragedi, misteri dan berita semasa macam ni, jangan lupa subscribe, like dengan share. Jumpa lagi dalam video akan datang.